makan-makan halal in London. Kita dekat Westfield. Kita orang suka datang Westfield ni sebab dekat sini food court dia banyak Makanan halal. It's Wow. Order mi goreng mama. Harga 3 jenis dumpling ni adalah $19.45. Rasa dia guys, biasa je nyam. Bismillah. Semua dumpling ni I nak rate 6/10. Harga kimchi fried rice £13.50. Bismillah. Pedas juga untuk makanan orang sini. Sobat kimchi fried rice I nak rate 7/10. Siapa cakap dekat London tak ada mamak? Kita ada mi goreng mamak tau. Bismillah. Rasa dia guys, biasa je nyam. Tapi ni memang rasa kau lah. Dia memang rasa macam mi goreng mamak betul. And dekat Gopa Corner ni, I dah try macam-macam tau korang. Yang paling I suka adalah mi goreng mamak. So, mi goreng mamak ni I nak rate 8.5/10. Yang bestnya pasal Westfield ni sebab ada surau. Ini surau dia. Masalah pakai baju tebal kat sini, nak ambil wuduk susah. Banyak sangat link. Dia patut simpan lah wuduk dari rumah. Saya suka gentul. Macam mana? Yang tu kat. Jangan pakai yang tu. And action. Sebab saya suka pegang tangan kamu. Okey, So, sweetnya. tak boleh lah. Tak boleh lah. Simpan wuduk. Simpan wuduk. Pakai yang tu sweet, okay? Cak. Comelnya dia. Tu colour baru ke sayang? Tak pernah nampak yang ni? Ini colour yang tengah in. Sini. Apa? I paling suka telekung hikmah punya bahagian muka ni. Sebab dia sangatlah selesa, sangatlah nipis. At the same time, dia sangat kemas. Rambut tak terkeluar-keluar. Kalau kita sujud, dia takkan terbang-terbang. Sekarang I nak tunjuk cara nak lipat dia guys. Tu bukan lipat sayang. Tak payah lipat pun. Pakai telekung hikmah ni. Simpan. Nasib baik kecil. Kalau tak, berat beg saya. Jom. Let's go. Sayang. Apa? Jom cari air sedap. Jom. Sekarang kita nak try Black Street. Harga dia guys $4.4. Jadilah. Rasa dia guys, sumpah biasa je nya. Betul lah, colour ni memang tengah in. Mana mana? Tu sama dengan beg Prada guys. I tahulah mana in mana tak in. Pandai pilih colour baru. Tu ada lagi sama. Orang dah cakap colour ni tengah in guys. Simpan sayang. Sayang, ni bukan favourite kamu ke? Ya, ni lah yang viral dessert hari tu. Yang ni harga dia